Aku sikit pun tak ralat anak aku tak kahwin. Humairah tidak menyangka bahawa Amiruddin, seorang lelaki kampung, akan menolak lamarannya. Baginya Amiruddin sepatutnya bersyukur kerana dia, seorang wanita dari keluarga berada, ingin mengahwininya. Namun Amiruddin tetap menolak dengan alasan bahawa perkahwinan bukanlah jalan penyelesaian dan dia tidak mahu memikul tanggungjawab tanpa kemampuan yang cukup. Humairah berusaha meyakinkan Amiruddin bahawa dia ikhlas menerima lelaki itu, walaupun dalam kesusahan. Namun Amiruddin tetap berpegang pada pendiriannya. Dia menolak kerana merasakan dirinya tidak layak dan tidak mahu Humairah berkahwin hanya kerana terdesak. Humairah semakin tertekan apabila Amiruddin enggan mengalah, malah menasihatinya agar tidak membuat keputusan terburu-buru semata-mata untuk mempertahankan maruahnya. Keengganan Amiruddin membuatkan Humairah marah dan kecewa. Dia merasakan dirinya dihina dan ditolak mentah-mentah, seolah-olah dia tidak layak menjadi isteri Amiruddin. Keadaan menjadi semakin tegang apabila Humairah mula menangis dan menuduh Amiruddin sama seperti orang lain yang memandang rendah terhadap dirinya. Dalam keadaan emosinya yang tidak stabil, Humairah meninggalkan Amiruddin dan melampiaskan kemarahannya di rumah. Dia mengamuk, membaling barang-barang di biliknya dan menjerit sekuat hati bahawa dia membenci Amiruddin. Keadaan ini mengejutkan Datin Orchid, Datuk Malik dan Nenek Bunga yang segera ke biliknya untuk mengetahui apa yang berlaku. Dalam tangisan, Humairah meluahkan perasaannya kepada keluarganya. Dia berasa terhina kerana dihina oleh Puan Sri Zabedah yang menuduhnya sebagai perempuan murah dan tidak akan ada lelaki yang mahu menikahinya. Nenek Bunga dan Datin Orchid marah dengan penghinaan tersebut, tetapi Datuk Malik menasihati agar mereka bersabar dan mencari kebenaran. Namun Humairah tidak mahu berdiam diri. Dia mahu membuktikan bahawa dirinya masih bermaruah dengan berkahwin. Namun kejutan besar berlaku apabila dia mengakui bahawa dia tidak mahu berkahwin dengan Rafiq, bekas tunangnya, tetapi dengan Amiruddin. Pengakuan ini mengejutkan seluruh keluarganya. Mereka tertanya-tanya mengapa Humairah tiba-tiba mahu berkahwin dengan Amiruddin, sedangkan dia tidak pernah menunjukkan perasaan terhadap lelaki itu sebelum ini. Nenek Bunga menyatakan bahawa dia tidak menentang perkahwinan itu jika mereka saling mencintai, tetapi tidak mahu Amiruddin dipaksa. Humairah menegaskan bahawa Amiruddin seorang lelaki baik dan layak menjadi suaminya. Dia merayu kepada neneknya agar memujuk Amiruddin menerimanya sebagai isteri. Dalam diam, Humairah sebenarnya bukan hanya marah kerana dihina oleh Puan Sri Zabedah, tetapi lebih sakit hati kerana Amiruddin menolaknya, membuatnya berasa terhina dan tercabar.